Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpulan kami ingin membentangkan satu tajuk iaitu hukum pelaburan emas. Baiklah, kita masuk kepada pendahuluan. Pelaburan emas melibatkan pembelian emas dalam pelbagai bentuk seperti jongkong, shilling, barang kemas atau emas digital untuk melindungi dan menambah nilai kekayaan. Emas dianggap aset selamat kerana nilainya yang stabil, terutama semasa ketidaktentuan ekonomi atau inflasi. Dalam Islam, emas ribawi adalah barang ribawi. Jadi, pelaburan emas mestilah mematuhi prinsip syariah bagi mengelakkan riba, gharar dan penindasan. Seterusnya, jenis pelaburan emas. Pelaburan emas terbahagi kepada dua kategori utama di Malaysia, iaitu pelaburan emas fizikal dan pelaburan emas bukan fizikal. Kategori yang pertama ialah pelaburan emas fizikal. Pelaburan emas fizikal melibatkan pembelian emas yang boleh disentuh dan simpan sendiri seperti jongkong emas, shilling emas dan barang kemas. Ia kekal popular walaupun terdapat pilihan pelaburan emas secara digital. Kategori yang seterusnya adalah pelaburan emas bukan fizikal. Yang pertama adalah akaun pelaburan emas, Gold Investment Account. Ianya merupakan pelaburan emas dalam bentuk simpanan gram emas yang dicatat dalam akaun bank atau syarikat, tanpa perlu memegang emas fizikal secara langsung. Pada masa kini, akaun pelaburan emas boleh dibuka secara digital melalui institusi perbankan. Yang kedua adalah saham syarikat pelombongan emas. Ianya merupakan pelaburan dalam saham syarikat yang terlibat dalam aktiviti pelombongan atau pengeluaran emas. Dalam kaedah ini, emas tidak dibeli secara langsung. Sebaliknya, pelaburan dibuat terhadap syarikat yang menjalankan operasi pelombongan emas. Pulangan diterima dalam bentuk dividen, bergantung kepada prestasi tahunan syarikat. Yang ketiga adalah ETF emas, Exchange Traded Fund. Dana pelaburan yang menjejaki harga emas dan diniagakan di pasaran saham seperti saham biasa. Konsepnya hampir sama dengan saham syarikat pelombongan emas, namun pelaburan hanya dibuat dalam ETF yang disokong oleh emas. Pulangan bergantung kepada prestasi dan harga semasa emas di pasaran. Seterusnya kita masuk kepada bahagian hukum pelaburan emas. Yang pertama, pelaburan emas fizikal. Ia dibenarkan jika emas diserahkan serta-merta dan bayaran tunai tanpa riba. Tetapi jika beli hutang atau ansuran tanpa serah emas segera, ia adalah haram. Yang kedua, pelaburan akaun simpanan emas. Ia sah jika emas wujud fizikal dan boleh dituntut pada bila-bila masa. Tetapi jika hanya maya atau spekulatif, ia adalah haram. Yang ketiga, pelaburan emas online atau forex. Haram kerana tiada serah terima emas sebenar, hanya spekulasi dan mirip judi. Dan yang keempat, ar-rahnu. Ia dibenarkan sebab ia adalah gadai janji tanpa riba. Emas jadi cagaran dan pemilik masih berhak ke atas emas tersebut. Seterusnya, saya akan membahaskan tentang jenis riba dalam pelaburan emas. Yang pertama, riba al-fadlu, iaitu lebihan. Berlaku apabila emas ditukar dengan kuantiti atau nilai yang tidak setara. Contoh, menukar 10 gram emas lama dengan 9 gram emas baru dan membayar lebihan tunai. Sabda Rasulullah SAW, emas dengan emas mestilah sama berat secara tunai. Riwayat Sahih Muslim. Yang kedua, riba an-nasi'ah, iaitu penangguhan. Berlaku apabila serah terima emas ditangguhkan dalam transaksi. Contoh, membeli emas secara ansuran tanpa serahan segera. Firman Allah SWT, jika kamu bertaubat daripada mengambil riba, maka bagimu adalah pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 279. Yang ketiga, riba al-qard, iaitu hutang. Berlaku apabila hutang diberikan dengan syarat tambahan faedah. Contoh, meminjam RM10,000 Malaysia untuk membeli emas tetapi perlu membayar RM12,000 Malaysia sebagai bayaran balik. Firman Allah SWT, tinggalkanlah sakit-bakit riba jika kamu benar-benar beriman. Surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 278. Antara solusi yang pertamanya menggunakan akad jual beli baik secara tunai dan serahan serta-merta. Solusi utama bagi mengelakkan riba ialah memastikan transaksi jual beli emas dilakukan secara tunai dan berlaku serahan segera. Dalam Islam, emas adalah barangan ribawi yang memerlukan pertukaran segera dan nilai yang setara. Jual beli yang melibatkan tangguh atau ansuran membawa kepada riba an-nasi'ah yang jelas di dalam Al-Quran. Yang kedua, memastikan pemilikan sebenar terhadap emas yang dilaburkan. Syarat sah pelaburan emas ialah pelaburan mesti memiliki emas yang sebenar
sama ada secara fizikal atau melalui sijil digital sah yang mewakili emas wujud. Ini penting untuk mengelakkan unsur gharar dan penipuan. Al-Quran melarang pengambilan harta secara batil di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Pelaburan mesti berdasarkan emas yang benar-benar wujud dan boleh dituntut, bukan sekadar janji atau spekulasi. Yang ketiga, mengelakkan skim pulangan tetap guna akad mudharabah atau wa'ala. Pelaburan emas Islam mesti dielakkan daripada riba al-fadl yang tidak menjamin pulangan tetap. Sebaliknya, ia perlu menggunakan akad seperti mudharabah atau wa'ala di mana pulangan bergantung kepada keuntungan sebenar. Hadis Nabi SAW menetapkan pertukaran barangan ribawi mesti setara dan serta-merta. Ulama seperti Muhammad Taufiq Usmani dan Engku Rabi'ah Adawiyah menegaskan bahawa jaminan pulangan tetap melanggar prinsip syariah kerana menghapuskan risiko. Maka pelaburan Islam yang sah hanya membenarkan pulangan berdasarkan prestasi sebenar, bukan jaminan keuntungan. Okey, solusi yang keempat adalah elakkan spekulasi. Fokus kepada pelaburan jangka panjang dengan aset nyata. Transaksi yang berasaskan spekulasi tanpa pemilikan sebenar dilarang dalam Islam kerana ia membawa kepada unsur gharar dan judi. Contohnya, jual beli melalui margin, leverage atau platform derivatif. Jual beli ini adalah tidak patuh syariah kerana tiada pemilikan fizikal terhadap emas. Jadi, pelaburan emas yang sah harus beretika dan nyata. Okey, solusi yang kelima, melaksanakan dua akad yang berbeza. Pertukaran emas dalam satu akad dengan bayaran tambahan adalah tidak sah kerana ia mengandungi unsur riba al-fadlu dan an-nasi'ah. Jadi di sini ulama telah menggariskan dua akad yang berbeza perlu dilaksanakan, iaitu dengan menjual emas terlebih dahulu secara tunai, kemudian membeli emas baharu dengan hasil wang jualan tersebut. Solusi yang keenam adalah merujuk kepada penasihat syariah dan produk patuh syariah yang disahkan. Jika kita ingin melabur emas, maka kita perlu memilih pelaburan emas yang disahkan oleh penasihat syariah yang mematuhi garis panduan. Hal ini bagi memastikan struktur pelaburan selari dengan prinsip Islam. Okay, baiklah, kita masuk pada rumusan. Untuk pelaburan emas mengikut syariah Islam ialah pelaburan emas dibenarkan jika mematuhi prinsip muamalah Islam, iaitu transaksi jual beli emas dilakukan secara tunai dan serahan segera dalam satu macam akad. Pembelian emas fizikal atau akaun yang disandarkan pada emas sebenar serta membolehkan pengeluaran fizikal adalah halal asalkan tiada unsur riba, penangguhan atau ketidaktentuan. Untuk pelaburan emas tidak mengikut syariat Islam pula ialah pelaburan emas yang melibatkan penangguhan serahan atau bayaran, pembelian secara ansuran, skim cepat kaya, kontrak derivatif, margin, leverage atau janji pulangan tetap tanpa risiko sebenar adalah haram kerana mengandungi unsur riba, gharar dan masyid. Umat Islam disarankan memeriksa status syariah produk emas sebelum melabur. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.